Kenapa amanah tak boleh ganti PAS di Kelantan? Tak boleh? Tak boleh ganti PAS di Kelantan, amanah. Yang pertama, budaya agama. Bukan maksudnya orang fikir, bukan bermaksud orang amanah tak ada agama, tak. Budaya kan? Budaya agama beragama contoh mengajak agama. Benda ni hidup dalam kalangan orang PAS. Dengan kuliah masjid ni orang PAS. Yang pergi ke ustaz-ustaz yang pergi ke masjid mengajar-mengajar ni orang PAS. Ustaz-ustaz amanah tak buat benda macam ni. Oh, tak ada. Bukanlah. Kalau ada pun tak serius lah. lah. Tambah pula kalau ustaz-ustaz amanah pergi, masjid-masjid lazim ni adalah orang PAS. Siapa nak dengar ceramah orang amanah tu? Yalah. Kan? Itu tauliah pula, isu tauliah. Tu isu banyak lah. Dia bukan isu tauliah aja. Sebab kadang-kadang dapat tauliah daripada majlis, tapi masjid pula dikuasai oleh orang PAS. So tak dijemput lah. Tak dijemput lah. Satu. Lepas tu masalah besar, orang amanah ni dia belajar nak jadi liberal tau. Ini istilah. Ataupun dia confuse. Nak Islam ke nak liberal? Nak Islam dia sebab macam ni. Macam tu. Saya ni kritikasi kepada amanah lah. Pada peringkat awal pun sebenarnya kritik. Dia datang daripada PAS. Dalam PAS ni dia budaya gerakan Islam. Antara istilah budaya gerakan Islam ni ada perkataan usrah. Ada perkataan tamrin. Betul tak? Ini istilah yang biasa. Perkataan itu bukan digunakan dalam PAS je. Digunakan seluruh gerakan Islam dalam dunia. Betul. Kita pergi dekat Mesir pun guna perkataan tu. Kita pergi dekat Tunisia pun guna perkataan tu. Kita pergi Pakistan pun guna istilah tu. Jemaat Islami Pakistan, Jemaat Islami Bangladesh, Jemaat Islami India, dia guna perkataan usrah. Mari amanah, dia guna perkataan tanwir. Tanwir. Buang perkataan usrah. Tanwir tu apa? Pertemuan? Tanwir ni pencerahan. Orang dah rasa betul ke kau ni gerakan Islam? Tak tahu pula dia ada tanwir dalam. Dia guna istilah tu. Jadi maksudnya sebenarnya orang mana? Jadi maksudnya PKR tu amanah tu sendiri dia confuse. Dia ni betul ke gerakan Islam? Sedangkan kau datang sebagai alternatif kepada satu gerakan Islam namanya PAS. Gerakan lah, apa masalah? Jadi dia confuse tau. Tanwir. Tanwir. Lepas tu dia rasa dia canggih tau. Ada satu problem juga bila rasa cerdik sangat pun susah juga. Sebenarnya amanah ni wacana-wacana tak adalah cerdik mana pun. Walaupun dia suka duk cakap dia progresif kan. Saya jujur cakap lah, saya selalu hadir program amanah, tak ada progresif pun. Orang amanah ni tak baca buku sebenarnya. Jujur saya cakap. Orang amanah tak baca buku. Marah orang amanah. Lantak dia kan? Tak ada orang pun tahu saya cakap macam tu. Yang amanah tak baca buku, tak ada yang progresif pun. Dia orang ni hanya walak pada DAP je. Apa yang DAP cakap halal. Cari dalil bagi halal.